memanglah dia SIM clone tadi kan, tapi aku tak pasti lah sama ada dia betul-betul boleh transfer file kan. Tapi proof of concept, aku buat connection dengan apa ni, USB kan, lowest layer kan, dia tak boleh propagate. Kau tengok sendiri, aku try mount pun dia tak boleh mount kan. Ni actually ni dekat atas terminal Termax tau. Lepas tu aku pakai, kau tahu lah kan, aku pakai hotspot kan. So aku try LSBLK pun tak boleh juga kan. So cara mana dia boleh propagate internal findings aku dalam Android ni ke tempat lain gitu ya, pelik kan. Even though aku try deploy apa nama ni tools apa LSBLK ke apa tadi, aku tak nampak tadi. Try deploy pun tak boleh communicate kan. Lagi satu, dia memang tak boleh nak mount kan. Bila aku check etc F-step tu dekat dalam Termax, memang dia tak boleh implement sebab status smartphone Android ni memang dia dalam condition bukan rooted kan, bukan root kan. So memang sebarang kerja sistem administrator nak implement kat dalam Android memang tak boleh buat lah kan, sebab tak ada super user account kan. Kau tengok sini, aku try mount all, dia kata etc F-step pun tak boleh access ke. etc F-step /etc F-step ni dia pun tak boleh nak access sebab super user account tu tak ada kan. Kau tengok sini, sebab tu aku compare, even pakai Arch Linux over Termax Android ni, dia ada kita panggil macam emulator lebih kurang on top of Termax Android. Dia ada Arch Linux boleh install kat on top of Termax Android kan, Termax Android. Lepas tu bila run dekat Termax Android, memang aku try guna cat etc F-step kan, memang tak boleh mount. Kalau dekat top layer Arch, top layer Termax Android dia tak boleh. No, sorry. Pada bottom layer Termax Android dia tak boleh nak mount. Macam mana dia nak mount dekat pada top layer Arch Linux over emulator Termax Android kan? Memang tak boleh lah kan. So apa-apa finding yang ada dalam smartphone Android memang tak boleh transfer. Even though finding pagi tadi aku macam suspicious lah, sebab dia ada signal SIM clone gitu kan. Tapi aku tak nak tunjuk lah macam mana boleh terjadinya SIM clone kan. Aku pun tak tahu kenapa dia jadi macam tu kan. Itu aku tak tahu lah kan. Nanti aku check lah. Aku malas lah, aku nak belah sikit hati kan tempat ni.